We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyebut apa yang saya belajar daripada usrah baru-baru ini dengan Ustaz Fawaz. Beliau mengatakan kita hendaklah melahirkan orang berilmu, kerana orang berilmu seperti matahari yang berani berubah dan tak takut dan sentiasa muncul. Pernah tak matahari tak muncul? Macam itulah orang ilmu. Walaupun mereka naik, kemudian mereka turun, mereka akan tetap memberikan sinar. Dan pernah tak matahari ini cakap pada bumi, saya dah lama beri awak cahaya, apa balasan awak pada saya? Tak pernah. Macam itulah orang berilmu, sentiasa memberi hidayah, memberi ilmu dan supaya membuka hidayah kepada orang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 2 rakaat solat orang berilmu lebih baik daripada 60 rakaat orang jahil. Dan kita tahu orang yang kenal Allah memang amat ajaib, kerana bila ulama mengkaji ciptaan Allah, maka iman akan bertambah. Oleh itu, sebagai ulama, mereka akan suruh kita kenal Allah. Dan kenapa anak macam ni boleh kenal ibu bapa? Kenapa kita tidak boleh kenal Allah pencipta kita? Oleh itu, hari ini insya-Allah saya menyuruh diri saya, keluarga, untuk lebih ma'rifatullah, kenal Allah. Dan mereka yang kenal Allah insya-Allah akan hilang hubud dunia. Assalamualaikum. He prayed while others slept, while others ate.